Assalamualaikum hampa. Kembali lagi dengan saya Jiha. Okey, saya dah janji dah dekat hampa yang saya nak buat unboxing video. Surprise. So dekat sini tempat Joy-Con, tapi saya dah keluarkan Joy-Con dia dan dia punya layar Nintendo Switch pun saya dah keluarkan. Jadi apa yang korang nak tengok dalam kotak ni? Okey, ini dia layar Nintendo Switch dan Joy-Con dia boleh buka dan pasang semula. Tapi ni betul-betul susah guys. Tengok ni. Isu susah. Tengok ni, isu susah. Allahu Akbar. Okay. Dia kena betul-betul pasang. Dadah. Okay, mari kita. Okay, mari kita buka. Tapi tak nampak lah saya punya Nintendo ni. Macam mana nak nampak Nintendo saya ni? Nampak macam tu saja. So tak payah, kita letak bawah je. Okay, kita letak bawah je. Yang ni dia punya, sini button untuk slow dan button untuk kuat. Ni button turn on Nintendo dia. Bawah ni untuk cas. Ni bawah ni untuk cas. Kat sini boleh letak headphone. Sini ada thumb grip Maruko-chan sebab saya order hari tu. Ini macam arrow kiri kanan, dan ni pun sama juga kiri kanan. Allah, apa yang jatuh ni? Macam-macam lah benda jatuh. Okey lah, mari kita tanpa membuang masa kita on kita punya Nintendo Switch. Di sini ada button home, boleh juga pakai home, boleh juga pakai A. Dia tutup pula. Okey. Boleh juga pakai A. Tapi saya minta maaf sebab tak nampak. Ya, dalam Nintendo saya cuma ada YouTube saja. Di sini ada Nintendo Online tapi kena jadi membership. Di sini ada berita dan ada Nintendo eShop untuk beli game. Ni ada album, iaitu screenshot. Tak ada apa sangat. Lepas tu ada controller untuk mengontrol Joy-Con, ada sistem flight mode, support, screen brightness, Bluetooth audio, screen lock, parental control, internet, data management, user, Mi dan Amiibo. Ada tema, notification, sleep mode, controller and sensor, TV output dan sistem. Ya, boleh update sistem, boleh update dock, boleh konsol nickname dan language. Saya pakai region United States untuk buka ni. Untuk buka Nintendo eShop. Jadi bateri saya tinggal 92 saja. Ni saya punya profile. Saya tak ada kawan lagi dekat Nintendo sebab saya tak sampai lagi game tu, game card Animal Crossing. Saya nak main game tu lah. Sekarang jam 23.24. Betul ke tu jam 23.24?